Pelihak nama basar. Allah melihat dengan sifat basar. Bukan lihat dengan biji mata. Ganti hak tadi, naik PhD balik. Kalau kata Allah lihat dengan mata, Allah dengar dengan telinga, itu mujassimah, kita kena tahu. Jom sertai package membership kami. Hanya klik button join, kemudian pilih salah satu daripada 3 pilihan dan nikmati video-video eksklusif hanya untuk members only. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril ilm. Waftah alaina abwaba fadlik wanshur alaina min khazaini rahmatik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sahil wa yassir wa la tu'assir alayya ya muyassir kulli asir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi kama la nihayata li kamalik wa adada kamalih walhamdulillahi rabbil alamin. Qala syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wa qudratun iradatun ta'allaqa bil mumkinati kulliha akhadtuqa. Kat situ tak? Betul tak? Wajzim bi anna sam'ahu wal basara ta'allaqa bi kulli mawjudin yura. Wa kulluha qadimatun bidzati li'annaha laysat bi ghairi dzati. Tajuk kitanya tajuk ta'alluq bagi sifat-sifat ma'ani. Sifat ma'ani terbagi kepada dua, sebahagian daripadanya tidak berta'alluq. Itu ialah sifat hayah. Dia tidak bertakluk dengan makna dia tidak ada hubung kait dengan selain daripada ada dia pada zat. Dia ada pada zat, dia tak ada hubung kait dengan perkara lain. Tidak seperti sifat lain. Qudrat dia ada hubung kait, ilmu ada hubung kait dengan, contohnya ilmu dia mengetahuikan kita-kita, hubung kait dengan kita. Sama, dia hubung kait, dia dengar suara kita, dia dengar perkataan kita. Itu nama dia ta'alluq. Setengah pada sifat berta'alluq kita kena faham, kerana tajuk ta'alluq ni di dalam akidah kena faham. Kerana ada di sana orang-orang yang pandai, orang yang alim gelincir pada tajuk ini, sehingga mereka mengatakan Allah kuasa nak mengambil anak. Sebab Allah sifat dengan qudrat, dia boleh nak ambil anak, nak beranak boleh. Itu tak faham di dalam tajuk ta'alluq. Cuba tengok pengarang kita rahimahullahu ta'ala kata wa qudratun, dan qudrat, iradatun dan irada. Bermula qudrat dan irada, ta'allaqa, berta'alluq kedua-dua. Sepatutnya kalau orang belajar bahasa Arab kena kata ta'allaqata. Ta'allaqata, kerana qudrah iradah tu mu'annah.
kena tasniah muannah. Ta'allaqata, seperti kita belajar di dalam mata As-Sanusi, Ummul Barahin, dia kata wahiyal qudratu wal iradatu al muta'alliqatani. Dia tak kata al muta'alliqani. Itu di segi bahasa. Boleh kata ta'allaqa dengan tasniah muzakkar, kerana ditakwil, ditakdirkan qudrat iradah itu dengan mana wasfun. Wa qudratun ay wa wasfu qudrah. Bukan sifatu dak. Kalau sifatu muannah kena kata ta'allaqata. Bertakluk kedua-dua qudrat dan iradah bil mumkinati, dengan mumkinat, dengan segala perkara yang mungkin. Makna apa? Qudrat dia bertakluk dengan segala mungkin, dengan mana qudrat kuasa mengada, boleh dia nak mengada, semua mungkin. Boleh dia nak menghilang, ke semua mungkin. Dia nak meniada mungkin boleh. Itu semua dia panggil ta'alluq bil quwwah. Adapun ta'alluq bil fi'li, dia panggil ta'alluq bil quwwah ni hak ta'alluq kira saja, suluhi, boleh. Seperti orang ada pitih banyak, dia boleh buat semua perkara, boleh beli semua perkara. Macam tu. Nak beli rumah boleh, nak beli mobil boleh, nak beli emas boleh, nak beli tanah boleh, nak beli jet boleh. Boleh dia pitih banyak kan? Itu nama dia bukan beli sungguh, kira hubungan duit dia dengan pitih dia dengan barang tu, dia boleh beli semua barang. Tu mana dia panggil ta'alluq bil quwwah. Bukan ta'alluq sungguh lah, bukan hubungan sungguh, hubungan kira-kira saja. Macam tu dia panggil bahasa ilmu kalam ni, nama dia suluhi, nama dia. Tu ta'alluq suluhi. Suluhi dengan mana? Suluh solah boleh. Pitih ada, barang adu dengan pitih cukup. Boleh lah. Kama dia hak ta'alluq sungguh, iaitu hak beli sungguh. Itu nama dia ta'alluq bil fi'li. Hak ta'alluq sungguh bukan dia semua, setengah-setengah sahaja. Bila kita beli, kita tak beli jet, kita tak beli tanah hak di atas kemuncak bukit, kita tak beli. Itu hak bil fi'li. Kita belinya kereta 2-3 biji, rumah 2-3 buah, begitu saja. Itu nama ta'alluq bil fi'li. Begitu juga qudrat dan iradah, dia bertakluk dengan mumkinat kulliha, semuanya. Itu kena faham. Kalau tidak, akidah kita rosak, tidak sah akidah kita. Apa makna qudrat dia takluk semua mungkin? Dia kuasa mengada dan meniada semua mungkin. Pasti satu perkara saja, iaitu mungkin. Apa mungkin? Perkara terima ada dan terima tiada. Kuasa ke tak kuasa, Allah nak mengubahkan kita daripada manusia jadinya binatang yang lain. Jadi nyamuk ke, jadi babi ke, jadi lembu ke. Kuasa ke tak kuasa? Kuasa. Boleh. Allah boleh semua. Nyamuk Allah nak menjadikan manusia. Nyamuk Allah nak menjadikan gajah. Tak ada masalah. Semua Allah boleh. Iktibar boleh. Allah buat ke tak buat, itu lain kira. Bila Allah buat sungguh, itu nama ta'alluq bil fi'li. Itu bi ba'dil mumkinat. Allah kehendak begitu juga. Allah boleh kehendak nak mengadakan kita
di tahun sekian-sekian, nak ada kita di zon sekian-sekian, nak ada kita dengan bentuk sekian-sekian, boleh semua. Tapi bila Allah kehendak sungguh, dia kehendak dengan biba'dil mumkinat, setengah daripada mungkin mutaqabilat, itu saja. Akhadtuqa, itu nak tatmimul bait sebagai i'rab jadi munada. Akhadtuqa dengan mana wahai saudara yang bersifat dengan takwa. Dia seru, dia panggil kita pelajar ni, dan kita orang belajar, wahai saudara aku yang bersifat dengan takwa, yang bersepakai dengan takwa, idafah li adnal mulabasah. Tu kita akidah kita sudah faham, dan kita berakidah dengan begini dah. Makna betul dah akidah kita. Kalau kita mari hari ni ada lagi tak akidah tak betul dengan yang dicerita ni, hak pengarang kita tulis ni tak betul akidah kita tu. Kata macam tu aku dok sengkau macam lain, aku dok ingat macam lain. Tu kita akidah kita salah tu. Kalau kata rugi aku mari hari ni, apa belajar hak aku tahu dah, tu faham dah tu, betul tu. Kalau kata aku mari hari ni rugi lah, rugi minyak kereta bayar tu, rugi free saja. Jalan tu akidah betul dah. Kalau kata kalau dia terkejut, tersentuh, dia macam ni, aku dah ingat macam lain. Tu makna salah, akidah kita salah. Dengan makna Allah kuasa mengadakan sekalian mungkin, dan yang Allah mengada sungguh setengah-setengah mungkin. Allah boleh nak menentu semua mungkin, hak Allah menentu sungguh setengah-setengah mungkin. Wajzim bi anna sam'ahu wal basara ta'allaqa bi kulli mawjudin yura. Ini satu bahagian pula. Maknanya kalau kita dalam bentuk ilmu, kita dibahagikan kudrat iradat, dia takluk dengan benda khususnya benda mungkin. Benda mungkin ni kalau iktibar dengan ta'alluq, dia dipanggil di dalam bahasa Arab muta'allaq, nisbah kudrat. Kudrat nama sifat yang muta'alliqah, sifat yang berta'alluq. Benda hak dia ta'alluq tu apa dia? Mungkin. Mungkin tu nama muta'allaq bagi kudrat. Hubung kait kudrat dengan mungkin itu nama ta'alluq. Hubung kait apa? Kudrat dia mengadakan mungkin. Itu ta'alluq bil fi'li, ta'alluq tanjizi nama dia. Dia mengada, hak ada dia hilang, itu nama ta'alluq tanjizi. Hubung kait kudrat iradat dengan mungkin, iktibar boleh, itu nama ta'alluq bil quwwah. Istilah panggil ta'alluq suluhi nama dia. Boleh tu bila? Boleh sedia kala, tambah hujung suluhi qadim. Dia buat sungguh tu bila? Baru tanjizi hadis, baru mengada. Wajib kita i'tikad Allah kuasa nak mengadakan mungkin sedia kala. Itu nama dia ta'alluq suluhi qadim. Wajib kita i'tikad Allah mengadakan alam ini baru, bukan sedia kala. Itu nama ta'alluq tanjizi hadis. Perkara hadut hilang sekarang ni nama ta'alluq tanjizi hadis dia. Sebab tu ta'alluq qudrat iradat dengan secara umum dua, suluhi qadim, tanjizi hadis. Apa makna suluhi qadim? Makna boleh Allah nak mengada,
boleh Allah nak kehendak, nak menentukan segala mungkin pada masa mengada pada masa imkan. Tanjizi hadis sampai masa hak dia kehendak nak mengada, dia mengada. Itu nama tanjizi hadis. Nisbah dengan qudrat, nisbah dengan iradat, tanjizi qadim. Allah telah kehendak sedia kala. Takluk iradat tanjizi qadim itulah iktibar dengan kata dia sudah memutus sedia kala, dipanggil qada dia. Hak itulah itu. Wajib kita beriman dengan qada Allah. Apa qada Allah? Dia sudah memutus sedia kala semua perkara. Perkara ni dia nak ada pada hari sekian, nak hilang hari sekian, nak memberi kemarau tahun sekian, nak menghujan hari sekian. Masa dia sudah tetap semua sedia kala. Dia tetap sedia kala dipanggilkan qada. Qada tu iktibar dengan kata dia kehendak, nama dia ta'alluq iradah. Lain panggil je iktibar, seperti alam ni lah, dipanggil alam, dipanggil makhluk, dipanggil perkara baru, hadis, iktibar ya. Iktibar lain-lain. Faham tu? Tak faham? Soal. Ada keliru sikit-sikit, ada tak terai sikit-sikit tu, soal tengok tanya. Seterusnya pengarang berkata, wajzim, dan hendak memutus oleh engkau wahai mukallaf. Wajzim yakni hendak engkau i'tiqad sebagai i'tiqad putus. Engkau beriman putus, jangan syak, jangan waham, jangan taraddud, berpapah 50, 50, 90, 10, tak boleh. Kena putus 100%. Itu jazam nama dia. Kalau jazam di dalam fiqh, wa jazama bihin Nawawi, dan menjazam dengan dia oleh Imam Nawawi, bisihhati, dengan sah misalnya. Jazam di dalam fiqh dengan mana cerita, tidak cerita khilaf, dia royak satu pendapat, itu jazam di dalam fiqh. Putus satu je, tak ada 2, 3. Dia tak royak kata ada orang ni berpendapat begini, orang ni berpendapat lawannya, tak ada. Dia royak satu pendapat, itu kata jazama. Jazam di dalam akidah, bila kata akidah wajib jazam, yakni wajib i'tiqad putuh. Jangan i'tiqad macam berjanji nak pergi pasar. Tak apa, aku nak pergi, tapi nanti tengoklah. Nanti tengok, tapi ada pula dah. Itu nama dia tidak putus, nama dia. Di dalam tajuk akidah kena putus 100%. Tak ada tapi, tak ada dah. Atau wajzim, yakni ay wa'taqid i'tiqadan jaziman. Kalau hurai bahasa Arab, hendaklah engkau i'tiqad wahai mukallaf, mukhatab dia akhatuqa, dan mukhatab dia mukallaf. Boleh. Wahai saudara yang bersifat dengan taqwa, wahai mukallaf, hendaklah engkau i'tiqad, engkau pegang di dalam hati, simpul di dalam hati sebagai simpul yang putus, tak bergonjang, tidak berpapah, tidak taraddud, majazam bi anna sam'ahu, dengan bahawa sungguhnya sifat samuknya sifat samuk Allah Ta'ala, wal basara, dan sifat basarnya, alif tu nama itlaq, wal basar gitu ya, wal basara, ra tambah alif kerana nazar ni, cara apa dia panggil, irama dia tambah alif boleh. Di dalam cara ilmu irama pula, panggil ilmu arud, ilmu qawafi. Kalau cakap biasa, wajzim bi anna sam'ahu wa basarahu, ataupun wal basara, banyak tu je. Hendak engkau
memutus dengan bahawa sungguhnya sifat sama Allah dan sifat basarnya. Tepat macam ni dia panggil alif la pada al-basara, alif la ganti daripada mudhafun ilaih nama dia. Ganti daripada ha isim dhamir wal asal dia wa basarahu. Ganti buih hu masuk alif la. Dan basarnya sama dan basarnya ta'allaqa. Itu khabar bagi anna. Berta'alluq kedua-dua sama dan basar bikulli mawjudin, dengan sekalian, dengan tiap-tiap, dengan semua perkara yang ada. Itu muta'allaq bagi sama dan basar. Muta'allaq bagi kudrat iradat nama apa? Mumkinat, mungkin. Muta'allaq bagi sama' dan basar maujud, semua perkara ada. Bila kata maujud, dia lebih umum daripada mungkin. Mungkin ni perkara terima ada dan terima tiada. Maujud ni perkara hak ada, terbenar terima ada dan terima tiada, dan terbenar ia terima ada saja, tak terima tiada. Perkara ada, ia tak terima tak ada. Ia terima ada je perkara tu. Perkara apa? Hak terima ada, ia tak terima tak ada. Ia terima sebelah ada je. Lembu. Yalah, lembu. Lembu ada ke tak ada? Ada. Ia terima ke tak ada lembu? Tak ada, ia terima. Kita duduk semulah, gerebai habis dah. Hak gerebai baru ni, dia terima tak ada. Bukan, perkara ada, hak tak terima tak ada. Ia terima sebelah ada saja. Apa? Apa dia benda apa macam tu? Cuba cari tengok. Bulan kau bintang. Apa? Syurga dengan kau. Nak periksa tengok lepas kau tak lepas ni. Ni periksa, belajar pondok, belajar kata tip macam kita, dia periksa automatik. Setiap kelas ada periksa, setiap kelas ada periksa. Dia tak ada satu semester, tak ada. Dia periksa setiap kelas. Itu cara beza. Ini berjaya sistem, nama dia sistem tidak ada peraturan. Sistem taklidi, sistem tak ada peraturan. Pondok, ya sistem tak ada peraturan. Tak ada peraturan. Iktibar kira dengan hak universiti. Tapi dia ada peraturan dia. Tapi universiti kata sistem karuk, tak ada peraturan. Tapi dialah berjaya di dalam memprodukkan orang alim. Hak tak ada peraturan. Hak ada peraturan tu tak ada mengeluar orang alim satu ekor pun tak keluar. Ini sudah diakui, sudah diakui, sudah jadi realiti. Sebab apa? Sebab hak cara ada peraturan, dia buat periksanya semester sekali atau 2 semester. Hak ni tak. Sistem ni dia nak periksa apa pun tak tahu lagi. Kalau hak sistem universiti tahu dah, nak periksanya daripada halaman 1 sampai 30. Dia baca hak tu, periksa lepas. Ni tak tahu nak periksa apa hari ni mari. Tahu tak? Tak tahu. Mari tubik-tubik periksa. Tu aku benih. Tu aku benih. Siapa periksa begini lepas, alim lah orang tu. InsyaAllah ta'ala. Ni periksa tengok. Ni periksa lepas ke tak lepas. Satu je periksa hari ni. Tak lepas juga. Tak lepas tak boleh jadi orang alim. Satu periksa tak najah. Tak lepas. Tak boleh. Bila tak alim, itulah kena duduk sampai alim. Kena 15 tahun. Sebab periksa tak lepas, dia periksa tu duduk 15 tahun, 20 tahun. Duduk mondok nama dia, duduk mondok. Bila lepas ni baru boleh balik jadi tok guru,
boleh buka pondok. Baru boleh buka pondok. Tak seperti universiti. Periksa 4 tahun, 3 tahun lepas boleh dah PhD. Boleh PhD. Perkara terima ada, tak terima tak ada, syurga neraka. Syurga neraka tu dulu pada ada dia, ya ada ke tak ada? Tu dia terima tak ada. Nama dia macam mana nak kata tak terima tak ada? Dia mari dia tak ada dah, dia terima tak ada dah tu dia mari dia tak ada. Tak betul. Benda hak terima ada ke ya tak terima tak ada, ya kena mari dia ada. Ada pas ke belakang dia terima ke tak ada. Tak terima juga. Tu baru kata perkara tak terima tak ada. Apa dia tu? Itulah Allah Subhanahu Wa Taala baru dapat PhD. Tapi tak lepas dah lah. Moga kena bagi tahu dulu. Itu najah dah hari ni. Najah dah tajuk ni. Kita pergi tajuk lain pula. Satu, perkara ada tak terima tiada. Dan satu lagi perkara yang ada, ia terima tak ada. Ini nama dia makhluk alam kita ni. Nak panggil mungkin tak? Nak panggil mungkin ke? Mungkin lebih luas lagi. Mungkin hak tak ada pun dia panggil mungkin. Anak bagi orang yang mandu. Gajah kepala 40. Ada tak gajah kepala 40? Tak ada. Tapi mungkin ke tak? Terima ada tak? Terima. Nama dia mungkin. Itu sama dengar ke tak? Gajah kepala 40 dia tak dengar. Sebab tak ada. Kalau perkara ada, dengar. Didengari oleh samak. Dilihat oleh basar. Itu mana? Mana Allah lihat kah tak lihat dia? Lihat. Sebab dia ada. Allah dengar kah tak dengar dia? Allah dengar kerana dia ada. Kita Allah dengar kah tak dengar? Allah dengar. Sebab kita ada. Masa kita tak ada dulu, dia dengar ke tak dengar? Tak dengar. Perkara tak ada, tidak didengari. Hanya tajuk ni boleh dikatakan orang Melayu lah. Hak lebih daripada orang lain. Orang Melayu yang lebih pada orang lain dan lebih sungguh-sungguh. Kira kalau pakai zahirnya. Orang Melayu dia bercakap, dia kata, aku nampak tak ada, aku dengar senyap. Tu orang Melayu. Mulalu ke rumah Tok Imam, ke rumah Tok Imam tu, dia ada ke tak ada? Tahulah aku nampak tak ada. Dia nampak tak ada orang Melayu. Tu orang Melayu hak lebih pada orang lainnya. Lepas tu mau tak dengar kau suara-suara dia. Aku dengar senyap. Senyap tak ada suara tu dia dengar juga orang Melayu. Tu orang Melayu. Lebih dia, Allah tak dengar, dia dengar orang Melayu. Allah tak lihat, dia lihat. Itu kalau pakai zahirnya tak betul. Tak ada siapa nampak, tak ada. Nak nampak macam mana? Dia tak ada. Maknanya dia bercakap pendek. Orang Melayu bercakap majaz. Aku tak nampak. Aku faham kata aku hukum tak ada sebab aku tak nampak. Tu dia kata aku nampak tak ada. Maknanya dia tak ada sebab aku tak nampak. Tu maksud dia. Kata pendek, aku nampak tak ada. Aku dengar senyap, aku tak dengar senyap saja. Tu makna begitu. Aku tak dengar suara. Sunyi saja. Hakikatnya, perkara nak dilihat, perkara nak didengar, mesti kena maujud. Perkara yang ada. Itu makna bikulli maujudin yura. Maujud, perkara yang ada, yang yura, yang dilihat, akan dia asal yura, makna yang dilihat. Maksud di sini yura dengan mana yu'lamu, yang diketahui akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara hak ada, hak Allah tahu.
hak sudah maklum bagi Allah Subhanahu wa taala. Perkara ada ni tak mesti perkara tu baru atau perkara tu sedia kala qadim, didengari, dilihat. Boleh dua. Terbagi sifat yang bertakluk. Sifat yang bertakluk ada kala dia bertakluk dengan mumkinat. Ada kala dia bertakluk dengan maujudat. Perkara ada. Wa kulluha qadimatum bidzati li'annaha laysat bi ghairi dzati. Kena ingat sikit tajuk melihat dan basar, jaga di dalam bab tajsim, menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Mujassimah, ia kata Allah melihat dengan mata, Allah mendengar dengan telinga. Itu mujassimah yang sesat, yang kufur, wal'iyadzabillah. Ini duk melanda di negara kita. Jadi apa dia panggil, jadi bala fitnah dan mihnah. Seperti di masa yang lampau, masa dulu, masa Imam Bukhari, masa Imam Syafi'i, masa Imam Syafi'i lagi, masa Raja Ma'mun nama dia, masa Imam Bukhari, Imam Ahmad, dipitnah dengan masalah kalam Allah makhlukkah bukan makhluk. Tu jadi melanda dak negara, jadi tajuk negara, bukan tajuk rakyat dak negara. Siapa kena pukul, ulama kena pukul. Jadi akidah tentang sifat kalam Allah, Quran makhluk kau bukan makhluk, sifat kalam Allah huruf kau bukan tak huruf suara. Tu jadi tajuk itu. Tajuk tu sudah selesai, habis. Tapi dibawa oleh mujassimah. Satu tajuk tu dibawa terus oleh mujassimah. Allah bercakap, cakapan Allah huruf suara ada dulu, ada kemudian. Itu mujassimah bawanya. Dan mujassimah bawa sampai kepada hari ini, melanda negara kita. Allah melihat dengan mata, Allah mendengar dengan telinga. Itu mujassimah. Walau naik pangkat jadi negara sekalipun, seperti pada masa Quran makhluk, bukan makhluk, itu pangkat negara dibawa oleh pemerintah. Pemerintah paksa ulama suruh ikut dia. Sekalipun yang betul tetap betul, yang benar tetap benar. Yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walau tidak ada penyokongnya, walau tidak ada kerajaannya pun, Ahlus Sunnah wal Jamaah lah al-haq, yang bawa al-haq, yang bawa kebenaran. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah lihat dengan apa? Dengan mata ke? Dengan sifat apa? Pendengar. Bahasa Arab panggil apa sifat pendengar? Nama dia basar. Nama dia sama. Pelihat nama basar. Allah melihat dengan sifat basar. Bukan lihat dengan biji mata. Ganti hak tadi, naik PhD balik. Kalau kata Allah lihat dengan mata, Allah dengar dengan telinga, itu mujassimah, kita kena tahu. Wa kulluha, dan sekaliannya, dan semuanya, semua sifat ma'ani balik situ. Wa kulluha, dan sekaliannya, sekalian sifat ma'ani,
qadimatun, yang qadim, yang sedia kala. Sedia kala bizzati, dengan semata, dengan sebab dirinya sendiri, yakni qadim zati nama dia. Zat di sini bukan zat lawa sifat. Zat di sini zat lawa aradi, lawa arad. Kalau kita dak belajar lepas-lepas dah tu, basic dia kita sudah ada dah, boleh faham dah lah. Kalau dak lagi ke, kena duduk lagi kelas ni, tak naik kelas lagi lah. Dia ada di sana zat yang lawan dianya sifat. Zat lawan dia sifat. Zat hak lawan sifat tu, zat makna macam mana? Apa makna zat? Kita ambil berat kod periksa pula. Sebab duk menyampai tu banyak dah kan. Kita ambil berat kod periksa pula. Zat tu definisi dia macam mana? Definisi dia bahasa Arab lah sikit. Baru nampak hebat, baru nampak PhD. Ma qama binafsih. Ma perkara yang qama, yang ada dia, binafsihi, bizatihi, dia ada dengan zat dia sendiri, tak kena ada di yang lain. Itu zat nama dia. Tu pun nak boleh faham waktu bukan satu hari, bukan 2-3 detik. Kena pakai masa 3-4 tahun. Sungguh, bukan 2-3 detik. 2-3 detik belajar je. Kita belajar 2-3 detik ni, kita belajar baru. Nak boleh faham dia sungguh 3-4 tahun. Boleh kena ada degree lah. Degree baru sampai kelas degree, baru kita faham sungguh. Kalau yang baru mari hari ni, saya kata tak faham. Kalau hak mula belajar hari ni. Kalau orang mu'allah mari hari ni, dia faham tak? Kalau kita buat anda yang kata aku mu'allah hari ni, aku baru masuk Islam hari ni, tak faham. Ni orang kata belajar akidah cara kholah ni susah. Susahnya. Belajar mana hak tak susah? Belajar hak cepat alim tu baru tak susah. Tapi tak betul lah. Tak betul. Hak Nabi tak buat bid'ah, tu cepat alim. Tapi betul tak? Tak betul. Tak betul. Tidak ada Tuhan malaikat Allah sahaja. Kalau sembah lain pada Allah kafir. Pergi berdoa di kubur kafir, tawasul kafir. Betul tak? Tak betul. Cepat hak tu. Tapi tak betul, salah dengan agama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak betul. Hak ahli sunnah bawa inilah yang betul. Perkara yang ada dengan zatnya sendiri, boleh faham? Tak boleh faham. Ada dengan tak kena ada di yang lain, tak faham juga. Apabila nak faham, nanti 4 tahun, baru boleh faham. Siapa duduk 4 tahun dah kelas ni, faham dah lah tu. Dia faham dah. Siapa tak sampai 4 tahun lagi, tak faham dah. Tengok cawan ni, nama dia zat kau sifat ni. Sebab apa panggil dia zat? Sebab dia ada.
Botol ni pula tak ni jawab. Tudung botol ni ada ke tak ada ni? Hijau tudung botol ni ada ke tak ada ni? Biru ke hijau ni? Panggillah hijau biru pun tak ada masalah lah. Panggil merah pun tak. Kita letak nama baru lah merah ini. Hijau warna dia, color ni ada ke tak ada? Ada. Beza kat mana tudung botol ni dengan color dia ni, beza kat mana? Apa beza dua ni? Satunya zat, satunya sifat. Yang mana zat, yang mana sifat? Koyak zat dulu. Jangan sifat tu dia nombor dua. Koyak tuan rumah dulu. Lepas tu baru orang penumpang. Kita koyak orang tupai dulu tak betul lah. Kurang sikit lah boleh. Duduk atas rumahmu ada berapa orang? Ada 10 orang. Satu nama Abdullah. Abdullah ni dia jadi apa? Dia mari tidur rumah aku. Mau tak betul lah macam tu. Kena koyak tak? Aku, anak aku, isteri aku. Lepas tu ada tetamu 3 orang. Tu baru cara tertib dia. Ni zat, hak mana panggil zat? Penudung, penutup tudung ni. Hak mana sifat? Warna. Sebab apa penutup tudung ni dipanggil zat? Sebab apa? Situ hak pokok, hak pohon, hak nak. Sebab dia ada sendiri. Apa makna dia ada sendiri? Wujud. Wujud tak ada. Wujud itu makna ada ya. Apa makna ada sendiri? Boleh buat ayat masing-masing, tak boleh buat ayat pun faham dia dalam kepala tu. Tu penutup ni kalau kami sana panggil tudung. Tudung. Penutup, penudung ni nama dia zat. Sebab apa dipanggil dia zat? Sebab dia masuk di dalam definisi maqama binafsih, satu perkara yang ada dengan sendirinya. Apa arti ada dengan sendirinya? Iaitu ada dia tak tupan, tak ada di yang lain. Dia tak kena ada di yang lain. Tak ada di lain. Mana ni ada kok botol ni? Bukan dia lekat saja kok botol. Kalau kita nak ambil dia asing daripada botol, boleh ke tak boleh? Boleh. Ni dia ada sendiri je tengok. Kalau dia tak ada sendiri, tak boleh. Faham ke tak faham? Color ni zat ke sifat? Sebab apa dipanggil dia sifat? Sebab dia tak ada sendiri, dia kena ada di yang lain. Ada di penutup ni, ada di penutup. Tahu kat mana ada di penutupnya dia? Dia tak boleh ada sendiri. Jadi kita nak ambil dia kosong saja, tak ambil penutup, boleh ke tak boleh? Siapa dalam ramai ni saya nak bagi 1 juta, cuba ambil color saja, jangan ambil penutup ni. Tak boleh, kerana dia sifat. Itu beza sifat dengan zatnya. Itu nama dia zat yang lawan sifat. Kalau kata maqama bizatihi, maqama binafsihi, itu zat lawan ghair nama dia. Zat lawan dia bukan lawan sifat. Lawan dia ghair. Zat dengan mana? Dengan mana semula jadi dia, dengan mana autoriti ataupun diri dia sendiri. Tidak
dengan sebab yang lain. Itu maknanya. Mana Allah Subhanahu wa ta'ala ada dia zati. Apa ada dia zati? Bahasa zat dia, tak sebab yang lain. Kita ada juga sama, tapi ada kita bi ghairihi, dengan sebab yang lain. Kalau tak sebab yang lain, kita boleh ada ke tak? Tak boleh ada. Kalau Allah tak mengada kita boleh ada tak? Tak boleh. Itu zati, zat dengan makna lawan dia ghair, nama dia. Maka kesemua sifat Allah Subhanahu wa ta'ala qadimatun bizat, yang sedia kala dengan zat dia, yakni tak sabit dengan yang lain. Diri dia sendiri dah sedia kala. Itu makna zat di sini. Li'annaha, kerana bahawa sungguhnya segala sifat ma'ani yang 7 itu laisat, bukan ia bighairi zati, yang lain daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia bukan yang lain daripada zat, yakni dia bukan bercerai daripada zat. Bila zat Allah sedia kala, dia automatik sedia kala kerana dia ada pada zat. Itu makna dia bukan lain daripada zat. Lain daripada zat ni ya ada dua. Lain daripada zat dengan mana perkara yang asing, seperti kita dengan lembu, lain nama dia. Ada lain daripada zat dengan mana yang bercerai, nama dia. Ada dengan mana perkara yang bukan lain pada zat, dengan mana perkara itu tidak bercerai daripada zat. Qudrat dia tak bercerai pada zat, dipanggil dia laisat bi ghairi zati, dia bukan lain daripada zat. Bukan dengan mana lain pada zat, diri dia tu ialah zat dah. Bukan, kalau diri dia zat tak panggil sifat lah. Zat dengan sifat lain-lain. Tapi dikata qudrat, irada, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, dikatakan dia bukan lain pada zat, dengan mana dia tidak bercerai daripada zat. Bila zat qadim, dia qadim. Bila zat bahru, dia bahru. Semuanya sifat ma'ani Allah Subhanahu wa ta'ala qadim, yang sedia kala. Bukan perkara mungkin, perkara terima ada, terima tiada. Dia bukan perkara baru. Dia sedia kala, zati dia, jenis dia dah. Dia zat dia sedia kala, dengan sebab dia ada pada zat yang sedia kala. Thummal kalamu laisa bil hurufi wa laisa bit tartibi kal ma'lufi. Kemudian sifat kemudian daripada tersebut, al kalamu, sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat yang bertakluk, sifat kalam. Apa makna kalam? Perasa kena tarik balik. PhD tadi tarik balik tak boleh dah. Apa makna kalam Allah Subhanahu wa ta'ala ni? Dipanggil ilmu kalam ni kerana satu pada tajuk yang jadi fitnah, jadi bala besar di dalam Islam, seperti fitnah perang sahabat dengan sahabat, Sayyidina Ali perang dengan Muawiyah, itu dipanggil bala di dalam Islam. Satu pada bala di dalam Islam, bala tajuk kalam, sehingga dinama ilmu ini ilmu kalam. Apa kalam yang jadi fitnah? Sifat kalam hak jadi fitnah, dan kesimpulan hak ahli sunnah apa dia sifat kalam. Ini hak ulama cakap summal kalam, hak tu kita nak situ. Apa arti kalam? Hak ahli sunnah kat sini.
Perkata. Perkata ke perkata? Perkata. Apa makna perkata? Apa erti perkata? Sifat yang bolehan yang boleh berkata. Tak lepas. Tak lepas. Oleh itu kena bagi masa untuk periksa 1 bulan lebih lagi untuk periksa. Bulan depan saya mari periksa tajuk kalam. Apa arti kalam? Kita wak universiti lah, wak semester. Semester kita 1 bulan. 1 bulan 1 semester. Periksa. Sebab apa? Hari ni tak sempat dah. Tak sempat. Sebab dia kena pakai masa sikit untuk nak menerang dah, tapi kena pakai masa pula. Hari tu ambil dah masa setengah, dekat dengan 1 jam. Masa sifat kalam ni dia tak kurang daripada 40 minit. Tak kurang situ. Oleh kerana hari ni masa dihadkan saya untuk setakat 9.45 saja. Sebab tu kena tangguh, kena bulan depan lah. Kalau nak faham, sekali lagi lepas dah tu, kalau boleh rojak, kalau ada rekod kembali pada rekod. Kalau tak ada, kena tunggu bulan depan lah, insya-Allah taala. Apa aja kita jadi terang. Tajuk ni memang betul-betul saya harap pak kita faham. Sebab banyak orang tak faham, boleh kata ramah lah. Kadang-kadang orang para guru sendiri pun tak faham lagi tajuk ni. Tajuk kalam betul-betul hak ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu saya suruh fokus sikit. Bulan depan jangan siapa putus lah. Satu pun kena hadir semua. Untuk nak faham. Kalau nak faham, kalau tak saya faham, tak ada masalah lah. Waktu tidur kat rumah terus sampai kemak pun tak ada masalah. Untuk hari ni setakat ni dululah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik.